Episod 39, Aiman dan Pasar Hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, Aiman akan menemani ibunya ke pasar pagi di pekan kecil berhampiran rumah. Suasana pasar itu selalu meriah. Bunyi orang tawar-menawar, aroma kuih-muih panas, dan warna-warni sayur-sayuran memenuhi gerai. Aiman suka membantu ibu membawa bakul kecil sambil sesekali membeli air soya kegemarannya. Hari itu, pasar agak sesak kerana ramai orang datang. Ketika Aiman berjalan di lorong sempit antara gerai, dia tiba-tiba terpijak sesuatu lembut. Sebuah dompet hitam terjatuh di tengah jalan. Dia memungut dompet itu dan mendapati di dalamnya ada wang tunai yang agak banyak serta kad pengenalan seorang lelaki bernama Encik Razak. "Ibu, tengok ni. Ada orang tercicir dompet," katanya. Ibunya tersenyum dan berkata, "Jangan buka sangat, sayang. Kita cari tuan punya dia." Mereka berdua pun berjalan dari satu gerai ke satu gerai, bertanya jika sesiapa mengenali Encik Razak. Ramai yang menggeleng kepala dan ada juga yang berkata, kalau tak jumpa, serah je pada pengumuman di surau pasar. Aiman berasa kasihan. Kalau dompet ni hilang, mesti pakcik tu susah hati, katanya. Mereka pun menuju ke surau pasar dan menyerahkan dompet itu kepada pegawai masjid yang mengurus pengumuman barang hilang. Beberapa minit kemudian, kedengaran suara dari pembesar suara. "Perhatian kepada pengunjung pasar. Sesiapa bernama Encik Razak yang kehilangan dompet, sila datang ke surau." Tak lama selepas itu, seorang lelaki separuh umur berlari-lari ke situ dengan wajah cemas. "Dompet saya! Alhamdulillah, terima kasih," katanya sambil menatap Aiman dan ibunya. Lelaki itu ingin memberi sedikit wang sebagai tanda terima kasih, tetapi Aiman menolak dengan sopan. "Tak perlu, pakcik ibu kata kalau kita jujur, rezeki datang cara lain." Encik Razak tersenyum dan mengusap kepala Aiman. "Baik sungguh kamu ni. Dunia perlukan lebih ramai anak jujur macam kamu." Ketika mereka berjalan pulang, Aiman rasa gembira walaupun penat. Dia tak dapat hadiah atau wang, tapi hatinya terasa lapang, seperti baru saja melakukan sesuatu yang betul. Ibu memegang bahunya dan berkata lembut, "Aiman, kejujuran itu macam cahaya. Tak nampak di tangan tapi menyinari hati orang lain." Aiman tersenyum. Hari Sabtu itu terasa lebih indah daripada biasa. Pengajaran. Kejujuran tidak memerlukan ganjaran untuk menjadi berharga. Bila kita jujur, kita bukan saja membantu orang lain. Kita juga membina hati yang bersih dan tenang.